Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dekat video aku. Okey. So hari ni kita ada sebuah Proton Inspira Okey, Proton Inspira yang datang nak tukar bumper barulah. Okey. So bumper dia yang lama korang tengoklah. Dah berlubang, dah tak boleh pakai. Bracket pun dah tak ada rasanya ni. Okey. Bracket dah tak ada. Okey, benda tajam. Skru. Okay. Alright. So sekarang bumper Evo lah. Okay, Evo PP. Tapi bracket kiri kanan semua dah tak ada lah. Korang tengok. Okay. Jadi kita akan masukkan bracket baru, pasang bumper baru lah. Okay. So nak tahu bumper apa dia nak pakai, stay tune. Alright guys, macam biasa, follow, like, comment and share, subscribe. Okay, stay tune. Okey, kereta ni dia basically bumper depan Evo PP, side skirt baris, bumper belakang Evo lah. Okey, bumper belakang Evo fiber. So dia nak tukar bumper depan baris lah. Okey, ngam lah sebab skirt dah baris. Dia ada modal tukar baris belakang. So jadi full set lah. Okey, bonnet dia dah pakai bonnet Evo. So okey, tak ada masalah. Stay tune. Okey, ni awak buat apa kat sini ni? Ha? Buat apa ni? Tolong okey. Okey geng, bumper depan kita dah buka. Tapi macam korang nampak lah, dari luar nampak macam okey lagi bumpernya, tapi sebenarnya dah bekas repair dah. Okey. Sini dah bekas jahit. Ni dah bekas jahit. Fog lamp pun dia dah modi macam mana dah. Kita tengok balik. Dalam ni pun dah bekas silikon gam cermin. Okey, kiri kanan ni. So lubang bracket pun dah kiri kanan dah tak ada dah. So kita akan tukar bumper baru kejap lagi. Right. Ni pun dah bekas jahit dah ni. Ni bekas jahit dah. Tu nak kena tukar tu. Okey. Okey geng, disebabkan rada kita ni dah pakai fog lamp custom, jadi kita pakai balik lah. Okey, tapak dia actually sama dengan tapak bumper Evo, tapi dia punya lubang sama. Okey, tapi dia punya tapak tu lain lah. Cuma harap kokoh lah, sebab custom fog lamp ni dia berat. Okey, nampak besar kan, so memang berat. Harap-harap dia dapat tampung lah. Okey, fog lamp ni. Okey guys, bracket pun kita dah pasang, bracket bawah lampu. So nanti kita akan pasang bracket dekat fender. Okey. Okey geng, so ni kita dah siap pasang bumper, tapi kanat nombor plate belum pasang lah. Okey, bracket tepi dengan bracket bawah lampu kita dah pasang lah. Okey, so ni fitting kalau korang nampak ni, sebab ni bonnet fiber lah. Okey, sebelum ni dia dah buat fitting dengan bumper lama. Okey, lepas tu dah kena langgar sikit. So nanti aku pasang kanat dengan nombor plate lah. So dah siap lah. Okey geng, so ni kita dah siap pasang bumper baris V1 dekat kereta ni okey, so kita dah pasang sekali kanat PP dia punya 2 pairs lah okey, 2 pasang.
kiri kanan dia punya kanat untuk bumper baris V1. Okey, tapak nombor plate pun kita dah pasang. Tapak nombor plate tepi jenis melintang panjang okey. Sebab kalau baris V1 ni tak ngam kalau pakai tapak nombor plate petak. Alright, so fitting semua cantik, fitting okey, fitting tepi. Okey. Fitting cun-cun lah, cuma nanti owner nak kena pasang tukar daun pisang lah okey. Daun pisang lama dia dah barai, lopong dah sebelah. Okey. Under tray pun kita dah pasang under tray untuk bumper baris V1 lah. Okey, sekejap. Under tray ni adalah khas untuk bumper baris V1 PP yang new version lah. Alright, so dia ngam-ngam. Okey, so aku rasa itu saja. Siapa-siapa berkenan nak tanya soalan boleh roger-roger WhatsApp macam biasa. Okey guys, so bye bye dulu. Assalamualaikum. Ciao.